If you're an electrician, you're a plumber, if you're a carpenter, we're going to need hundreds of thousands of them to build all of these factories. And the skilled craft segment of every economy is going to see a boom. You're going to have to build, you're going to have to keep doubling and doubling and doubling and doubling every single year. And I think that you're going to be building out AI infrastructure here in UK for a decade. For an economy that is struggling at the moment, what are the risks for the UK if we don't grasp this opportunity? Just as the last industrial revolution, the reason why it came about was because you needed it. And so the industrial revolution that started here in the UK came out of need. You need it now too. Kita memberikan peluang mana-mana lulusan TVET yang tidak berhajat untuk masuk ke pasaran tetapi berhajat untuk melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi lagi. Melalui 6 MTUN ini, kami telah memperolehi pengiktirafan dengan Jabatan Tenaga Kerja di bawah Kesuma dan juga pengiktirafan daripada Majlis Kelayakan Negara untuk merge ataupun untuk mencantumkan pengiktirafan itu di mana SKM 4 sama dengan taraf diploma. SKM 5 sama taraf dengan advanced diploma. SKM 6 sama dengan taraf ijazah. Begitu juga 7 dan selanjutnya, dan ini sedang diuruskan. Artinya, TVET ini tidak hanya terhad kepada menyediakan tenaga berketerampilan atau tenaga berkemahiran, tetapi juga kita menyediakan peluang melalui ekosistem baru. Ini telah mengubah minda dan persepsi terutamanya ibu bapa yang memandang bahawa TVET ini adalah pilihan yang kedua. Dan mereka yang bekerja melalui keputusan TVET dianggap sebagai blue collar job. Sebenarnya blue collar job inilah sekarang ini yang sedang menguasai pasaran. Itu sebabnya anak-anak kita yang ada di sini ini lebih yakin kepada TVET daripada sistem konvensional atau tradisional yang ada. Begitu juga tentang beberapa kerjasama yang kita lakukan dengan Kolej Pertanian umpamanya, kerana kita menumpukan juga kepada Institut Latihan Pertanian. Kita juga bekerjasama dengan Institut Latihan Perindustrian, di mana institusi ini menyediakan kursus-kursus baharu yang sesuai